Orang pilih yang warna merah ataupun warna hijau? Okey, ni warna merah. Okey, kau boleh lihat sini warna merah dia Warna merah dan warna hijau. Oh, hijau lagi terang lah. Nampak tu. Korang boleh nampak line dia sekali Dengan harga RM16 saja. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, ni dia. Mana yang suka present dan semua yang suka bagi talk, korang cari yang ni. Saya cadangkan korang cari yang ini. Memang sangat-sangat berguna sebab apa saya cakap sangat-sangat berguna? Murah RM16 tapi daripada dia punya laser tu korang boleh nampak terang. Sebab ada setengah korang pancarkan kat LCD ataupun kat korang punya skrin tak nampak. Yang ini menggunakan TV pun korang boleh nampak dia punya pantulan tu memang sangat-sangat terbaik lah bagi saya. Lagi satu, bila korang beli, macam ni saya beli sekali 3 tau. Bila korang beli ni, dia dapat sekali dengan cas lah. Yang ini untuk cas, dia tak menggunakan bateri. Ada setengah kita letak bateri yang ini cas, bateri cas, maksudnya rechargeable. Jadi kalau korang berminat, korang boleh tekan di beg kuning lah. Saya ada sediakan. Tapi korang tengok dulu video ni sampai habis. Okey, jom. Saya tunjuk kat korang. Yang warna putih ni adalah warna merah Okey, ni dia. Saya nak tunjuk. Yang warna biru, warna hitam ni adalah warna hijau. Okey, ni. Saya tunjuk dulu. Supaya korang boleh gambarkan Jom. Ni dia. Daripada pula. Okey, daripada segi ni korang boleh lihat, nampak tu. Dia punya nampak dia punya pantulan tu. Nampak tu garis dia kan? Korang tengok, lihat sini ketajaman dia lah. Okey, ni saya tunjuk kat luar pula ataupun saya tutup lampu. Tadi korang dah tengok kat luar kan? Punya jauh, dalam bilik pula. Terang satu bilik. Nampak tu?